berapa lama masa yang diperlukan untuk charge flagship terbaru daripada Honor Magic 8 Pro. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Aku nak tanya dekat korang berapa lama masa yang diperlukan untuk charge flagship terbaru daripada Honor Magic 8 Pro dengan adapter 100W yang dia bagi ni. So sekarang bateri ni tengah kosong, tak boleh on langsung. Dalam video ni aku nak tunjuk masa yang diperlukan. Jom aku share. Jadi dalam masa 30 minit untuk Honor Magic 8 Pro kita dapat 47% menggunakan 100W. Jadi dalam sekitar untuk dapatkan daripada 0 hingga 80% ambil masa dalam 46 minit. Ataupun daripada 0 hingga 100% kau rasa berapa minit yang diperlukan untuk Honor Magic 8 Pro untuk fully charge? Cuba korang komen. Jadi apa pendapat korang tentang pengecasan Honor Magic 8 Pro ni? Adakah fast charging? Cuba komen juga. Dan kalau korang berminat nak dapatkan Honor Magic 8 Pro beserta free gift menarik, aku dah sediakan link dekat bawah. Beli je dekat situ. Jadi kita jumpa next video. Apa lagi untuk aku test telefon Honor ni? Cuba komen juga. Jadi kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.